secara serius. Kalau kita mendengar ucapan daripada Ketua Pembangkang, dia sebut, sebab kita menyebutkan soal berkaitan dengan angka. Pengangguran turun maksudnya, nilai ringgit mengukuh, kemudian perdagangan kita 3 trilion tahun lepas ni. Cuma dia kata itu angka saja, tapi rakyat di bawah ni susah. Dia kata harga barang mahal. Sebagai ketua eksekutif di Negeri Selangor, saya nak minta pandangan daripada Yang Amat Berhormat ni. Apa pandangan Yang Amat Berhormat ataupun Yang Berhormat daripada Gombak ni tentang celahan daripada Ketua Pembangkang yang menyatakan bahawa itu angka saja. Kan? Maksudnya kejayaan yang kita kecapi itu, dia kata itu sekadar angka saja. Tetapi maksudnya rakyat dan juga masyarakat, rakyat di bawah ni berada dalam keadaan suka dalam menempuh kehidupan sehari-harian. Kemudian yang keduanya, nak minta juga Gombak cerita sikit masalah soal berkaitan dengan penternakan babi ni. Kita nak dengar live daripada Menteri Besar Kerajaan Negeri Selangor soal berkaitan dengan ladang babi ni. Terima kasih Datuk Speaker. Walaupun bukan Datuk, tapi kita panggil Datuk Speaker. Terima kasih Ulangan atas semangat. Nampak kurus tu macam kurang makan. Ahli yang berhormat sekalian, kurang sudah makan pasti tapi cukup nutrisi. malnutrition. Ahli yang berhormat sekalian, sudah pasti angka-angka itu bukan wujud secara petikan di atas langit. Angka-angka itu adalah gabungan. Dan gabungan-gabungan tersebut kadang-kadang memberikan penilaian-penilaian tertentu. Kalau kita melihat gaji penengah sebagai contoh, ataupun gaji purata. Gaji purata sudah pasti memberikan satu petanda bahawa secara keseluruhan dan disimpulkan menjadi satu angka. Tetapi gaji penengah sebagai contoh juga memberikan satu petunjuk. Sebab itu angka-angka bukan hanya boleh dinafikan, sebaliknya angka juga tidak boleh kita musuhi. Kerana kalau kita musuhi angka, sebenarnya kita menolak realiti yang sebenar. Untuk berhujah di dalam dewan, kita kena menggunakan angka dan data lah. Kalau tak, kita menggunakan anekdotal ataupun menggunakan jalan cerita. Menggunakan jalan cerita, kita jumpalah makcik seorang tu miskin. Jumpa seorang makcik miskin, seluruh negara akan jadi miskin. Jadi data tentang inflasi, data tentang pertumbuhan, data tentang nilai ringgit adalah data yang sah dan didilai di seluruh dunia. Kita tidak boleh mencipta data. Jadi kalau nak musuh dengan angka, musuh dengan data, itu yang tak cukup jumlah sampai sekarang yang berhormat. Sebab itu ahli yang berhormat sekalian, apabila kita sentuh tentang masalah kemiskinan bandar, saya ingin sarankan agar pihak kerajaan mempunyai satu fokus yang tertentu, kerana ia bukan hanya menilai tentang masalah perumahan, ia juga tentang masalah pendapatan, ia juga telah memberikan nilai kepada masalah sikap dan juga cara mereka berfikir. Secara keseluruhannya, pihak kerajaan negeri membantu melalui perpustakaan sebagai contoh. Kita bina satu perpustakaan. Kita nak cari volunteer. Volunteer di kawasan itu pun tak ada. Terpaksa kita cari volunteer daripada luar atau sukarelawan dari luar untuk mengubah permasalahan-permasalahan di tempat tersebut. Ahli Muhammad sekalian, sentuhan tentang masalah ladang ni saya rasa nanti Menteri Pertanian akan jawablah daripada parti yang berhormat. Tapi yang pastinya hasrat kerajaan negeri sebagaimana saya sebut, kita nak tutup kawasan penternakan tradisional yang mencemar. Pasir Mas melawat di kawasan yang tercemar. Itulah kawasan yang kita nak tutup. Saya juga kawan saya Kuala Langat. Dulu dia Esko Pertanian. Itulah yang kita nak tutup. Tetapi masa dia jadi Esko Pertanian, dia tak lawat kandang babi. Masa jadi pembangkang, dia lawat kandang babi. Ini jadi masalah. Ahli yang berhormat sekalian, saya nak beritahu, kalau kita tak tutup di sana, pencemaran akan berterusan. Jadi kita nak alihkan di satu tempat. Adakah Selangor yang satu negeri nak buat? Tidak. Perak dah buat. Di Sarawak sudah buat. Di Negeri Sembilan telah buat. Tetapi isu itu telah menjadi isu yang panas. Kita cadang, kita dengar dan kita akan menilai balik kawasan yang sesuai, yang jauh daripada kawasan penempatan untuk penternakan yang komprehensif dengan nilai 30% saja untuk pasaran tempatan. Itu masalah dia yang berhormat. Apabila sentimen telah menguasai daripada data dan itu boleh relate bagaimana cara dan pandangan pembangkang yang kata see you at 5. Now, nilai ringgit adalah RM3.92 antara yang terbaik dalam tempoh 10 tahun pentadbiran kerajaan. Tahniah kepada Perdana Menteri dan sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya, Dia Gombak, sebenarnya Gombak, sebab dia tak ada isu dah. Sebab itu kes babi ni pun dia nak jadikan isu babi ni sebagai sentimen politik dia untuk meraih undi daripada warga dan juga masyarakat yang terdapat dalam negara kita. Sebab babi ni ada orang yang makan. Ada penternak dia, kita kena raikan. Ini kemanusiaan pada saya, Datuk Speaker. Sebab masih ada lagi orang yang makan. Contohnya macam Puncak Benio yang sebut tadi, tapi jangan sebab bernam kalau nak makan babi, tunggu nanti masuk syurga lah. Sebab bernam semalam kan, dia kata dia pun nak makan babi. Nak masukkan babi ni, sekarang tak boleh lah. Islam tak benar kan, tapi bila masuk syurga nanti dia boleh makan babi. Terima kasih Gombak. Gombak, bagi saya sekejap. Boleh? Gombak, terima kasih. Masa tak ada ni, terima kasih Mas. Sikit lagi pula, sahabat lama. Sikit lagi.
Gombak, isunya ialah di Tanjung Sepak tu, ketika ladang itu sebahagian besarnya sudah ditutup. Tetapi najisnya masih mengalir ke laut. Dan itulah yang dibangkitkan oleh penduduk tempatan. Dan dirisahkan oleh Lembaga Urus Air Selangor. Apa komen Gombak? Terima kasih. Masalah itu bukan 1 tahun Yang Berhormat. Ketika PAS jadi Esko Pertanian, masalah itu masih berterusan. Dan kita ingin tangani. Cuma saya nak maklumkan di sini, apa masalahnya sebelum ini? Sebelum ini, semasa saya jadi Esko, ketika Kuala Langat jadi Esko, ada 2-3 paper dibentangkan. Paper tersebut adalah untuk membuat peternakan sebagaimana yang dirancang. Isu dia sebelum ni apa? Tidak ada investor yang nak buat kerana kosnya tinggi. Kerajaan pun tak nak invest. Sebab kita rasa ini tanggungjawab silnya 30-40% daripada pasaran yang ditetapkan. Sekarang investor nak datang. Kenapa kita tak buat di kawasan tersebut? Kita nak buat di kawasan tersebut kerana kawasan itu memerlukan pemulihan. UPM mencatatkan minimum 6 tahun. Soil recovery perlu dilakukan dengan izin untuk pemulihan kawasan tersebut. Jadi apa yang saya nak sampaikan Yang Berhormat, memang kita nak tutup kawasan itu kerana kawasan itu dah tercemar, dah buruk, dah merosakkan. Dan kita nak alihkan di kawasan yang jauh, lebih jauh, yang lebih tertutup dan mempunyai sistemnya yang tersendiri sebagaimana yang telah dibina di beberapa buah negeri seperti di Sarawak, di Simunjan, seperti di Sungai Siput, di Perak dan juga di tempat-tempat lain. Dan tidak benar kalau katakan bahawa kita nak buka yang mega sampai import, ekspor dan dijual di tempat lain. Itu penjelasan kita kepada Duli Yang Maha Tuanku dan juga diterima baik dan kita telah mengambil keputusan. Tak apa, sementara ada kepanasan ataupun isu yang baik, saya terima cadangan Perdana Menteri untuk kita holdkan kejap, kita rangka cari solusi yang lebih komprehensif dan penerangan yang lebih baik kepada masyarakat.